Hai, kembali lagi bersama channel Viral TV, di mana viral, hot, dan menarik. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Teruskan menyokong channel ini untuk mendapatkan gosip-gosip panas terkini dari selebriti tanah air dan luar negara. You suka keluar malam kan? So, you selalu tidur lambat lah. Sebab setiap malam you ada dalam BPI. Sekarang macam dah lapar lagi. Makan boleh? Boleh, jom. Masakan I sedap ke? Ataupun masakan dekat tempat restoran favourite you selalu makan? Mudah. Masakan you sedap. Masakan you bukan sangat mengisi perut, dia mengisi hati sekali. Sebab ikan ni pun blushing. Lepas ni boleh tak kita pergi gym? Oh, dah makan sedap-sedap, baru nak pergi gym. Boleh. Hai semua, pintu rezeki Allah terbuka lagi. Misi mencari dana bagi mewakili ke negara Lee Min Ho, BTS dan Blackpink, South Korea. Alhamdulillah, jemputan dari syarikat terkemuka kosmetik COSRX, direct invitation from the CEO and founder Mr. Jun Seng Hon. Sampai-sampai rasa macam VVIP sebab staf berbaris tunggu. Siap dengan red carpet, walhal saya ni PA je kepada duta sebenar COSRX, wanita luar biasa Bella Astila. COSRX annual sales in 2024 reached 2 billion ringgit and has entered 10,000 stores worldwide. Wow, they spent close to a year on R&D for each product. Simply superb. Sejak 6 bulan yang lepas, saya telah berjaya sumbangkan lebih 2 juta ringgit ke Parlimen Muar. I will never stop finding new innovative ways to help the underprivileged in Muar. So nantikan video-video kolaborasi kami bersama COSRX di Korea. Sekian, saya Syed Saddiq, ahli. Pakai handphone apa? Ini 15 Pro Max kot. Ini 15 Pro. Jauh sikit. Alamak, sini tak banyak space lah awak. Pegang. Ready. Action. Macam ni okey, macam ni. Nah, duduk sini lah, duduk sini. Viewer suka kat sini. Dah duduk tak ni lah. Oh, dia pegang batang. Sana, ni. Lodoh. Maaf ya, saya punya videografer ni gila sikit. Lagi haus sendiri. Haus? Okay. Macam mana ni? Mas tipu tu. Okay. Buat live eh? Live kat mana? Brand. Oh, dekat brand ni? Ya Allah. Hari ni naik haji COSRX ke Doshi? COSRX yang naik hantar tadi. Pasti. Jangan buyang. Maaf lah, hari ni moderator memang tak pandai cakap. Farah Naim. Nama je Naim. Hari ni moderator apa? Moderator introvert. Kalau dah gambar macam ni, takkan minta banyak. Geram pula dia buat posing macam ni. Kira, can I have like a few shots of other photos? Can I have a few shots? Yeah, just want to take like for behind the scene. Yeah. Tengok ni. I think you can just use this one. Okay, thank you. Right, sure. Okay, alright. I'll take it. Banyak lah dia ambil post macam ni. Tengok.
nanti sekarang break salam belum ada orang sendiri. Astaghfirullahaladzim. Ni reject lah. Ni lah lapar ni. Lagi? Okay, kita tunjuk. Astaghfirullahaladzim. Siapa suruh dia buat macam ni? Tak tahulah. Ini kena bukti ni. Oh, dia pakai. Sambil menunggu keputusan kes mahkamah saya pada 25 hari bulan ini, kalau nak keluar negara, saya perlu mendapat kebenaran rasmi institusi kehakiman. Sebab itu pada minggu lepas, saya meletakkan petition untuk membenarkan saya dapat pasport keluar negara di atas urusan kerja. Dan Alhamdulillah, ketiga-tiga hakim memberikan kelonggaran. Dalam petition itu, saya kongsikan sekali bahawa saya keluar negara di atas urusan kerja. Dan melalui sponsorship deals yang saya dapat dalam tempoh masa 6 bulan yang lepas, kita telah berjaya raih lebih 1.8 juta ringgit. Dan baru-baru ini melalui tanda tangan lagi 2 ke 3 deals yang terbaru, dia telah pun melangkaui 2 juta ringgit. Alhamdulillah. Dan lazimnya pasport ini disimpan kalau seseorang itu ada syak akan larikan diri dan tidak ingin dibicarakan di mahkamah. Saya mungkin literally sedang lari, but I will never run away from my country and my duties. I want to fight in court and clear my name in court. Well, integrating sports in my daily routine has definitely helped that. Because every time I struggle to wake up in the morning, yet I force myself to wake up, to get out of my comfort zone, that already normalizes me fighting the inherent need to continue to sleep. And every time I do sports, I push my body to the limit, from not being able to run 21 km, then a full marathon, then a half Ironman to a full Ironman. I keep on challenging my mental and my physique so that I can keep on normalizing the path of getting out of my comfort zone. Secondly, I always believe that there is opportunity in adversity. Despite the fact I face so many adversities in my life, many falls, but I see it as an opportunity. Maybe it's just God's way of challenging me to give me the willpower, the grit to become a better person, insyaAllah a better leader for Malaysia. So I believe there's always a silver lining behind the cloud. There's always an opportunity behind adversity. Mencari dana bagi mewakili ke negara Lee Min Ho, BTS dan Blackpink, South Korea. Alhamdulillah, jemputan dari syarikat terkemuka kosmetik COSRX, direct invitation from the CEO and founder Mr. Jun Seng Hon. Sampai-sampai rasa macam VVIP sebab staf berbaris tunggu, siap dengan red carpet, walhal saya ni PA je kepada duta sebenar COSRX, wanita luar biasa Bella Astila. COSRX annual sales in 2024 reached 2 billion ringgit and has entered 10,000 stores worldwide. Wow, they spent close to a year on R&D for each product. Simply superb. Sejak 6 bulan yang lepas, saya telah berjaya sumbangkan lebih 2 juta ringgit ke Parlimen Muar. I will never stop finding new innovative ways to help the underprivileged in Muar. So nantikan video-video kolaborasi kami bersama COSRX di Korea. Sekian, saya Syed Saddiq, ahli Parlimen Muar yang bekerja dan berkhidmat dari Korea Selatan. So kirakan kalau nak balik sendiri boleh atau tidak? Boleh je, boleh je. Tak nak pergi je pasal live lah. Silap nak tahu. Ya kan? Can check kita dengan dia. Silap je. Dia buat live juga. Live sebelah-sebelah. Yang part ni. Cudi. Live. Macam mana? Dia mana buat? Bringing Malaysia to Korea via TikTok live. 안녕하세요. She's my friend in Korea. Hi Karina, this is Karina. Hi. This is Oppa Naif. Annyeong Oppa. Okay, jom kita tengok. Kau beli apa? Lens apa? 2 lens. Cantik warna dia. Natural.
Jom. So kita bawa keluar jalan-jalan. Kasut dulu. Jom pergi beli kasut dulu. Mama ni first time Mama datang sini kan? Oh wow, excited tak? Dia nak kita. Dia excited tak nak shopping? Terima kasih aku ni. Dia first time juga. Cut. Ni kali ke mana? Tu adik. Mana ni This is Bri yang style kan. So kita orang ada photoshoot. So Bri akan style kan. Aku akan make up, shoot akan buat rambut juga. Tapi hari ni oh my god, okay, Mama tak sabar nak shopping. Tak ada benda. Dia pun nak shopping. Bri dah sihat ke orang tanya? Macam mana orang boleh tahu you tak sihat? Sihat je. Okay. Okay lah korang, I think I want shopping now. So I end live bye-bye. Tak sejuk pun. Dia jumpa apa? Ramai orang. Dia kat depan. Nak okey kalau nak ni. Alamak oi, kita nak betul rambut kejap. Kiri. Nak masuk tak? Tu? Belak. Are you doing live? Ya. You doing it? Jalan-jalan. Ada Lee Min Ho tak ada. Lee Yao tak ada. So kita bawa lah yang lain-lain. Alang-alang dah balik dari kerja tu, kita singgah Myeongdong. Dapat jalan sama-sama kan? 1.5k kita jalan sama-sama. Bukan. Lah. Bukan dengan tu. Ni bawa jalan sama-sama. Tahu lah dalamnya apa ikut dia. Mungkin bintang ni. Bukan bintang. Bukan bintang betul. Belakang lotel agak ini kot. Kat situ. Bala cakap apa? Bala cakap kita proceed ke jalan dulu. Nanti kita bincang yang lain. Dia dah cakap apa kan? Dia depan okey kejap. Ni. Itu bukan jogging. Kita baru habis tadi satu jumpa dengan Cosrx. Lepas tu ada sikit yang pakai hanbok tu, yang tadi yang ada post pakai baju macam emperor tu. Jogging apa kalau macam ni? Ni baju.
Mana yang lain? Lain mana? Okey, ada. Right, guys. What? Off. Tak hilang. Masuk mana? Ada. Ya betul, belakang ada siapa? Cuba Korea sikit. Macam tu kan?